berhenti 7 malam semalam, breakfast balik 7 pagi. Sedar-sedar sebenarnya itu adalah puasa free 12 jam. Free je 12 jam. Dan insyaAllah tak akan sakit apa pun. Memang like okey je. Sebab 12 jam ni dia punya intensity dia tak teruk lah. Memang low intensity. Sebab korang kena ingat, malam tu korang buat apa kan? Pukul 7, and then semayang, bla-bla, main dengan anak ni semua. Pukul, saya dah lewat pun 11.30. Orang dah tidur. 11.30 bangun-bangun. Bangun lambat subuh pula. 6.45, 6.50. Semayang subuh bagai. Pukul 7 tu dah boleh dah makan. But yet again, makan tu benda yang betul lah. Banyakkan lauk, banyakkan telur ni semua. Tak ada gula apa semua kan. Kehiduluan. Hello guys, selamat kembali ke Solocast Kehiduluan episod yang ke-14. Dan tak kisahlah korang menonton secara visual ataupun audio, selamat datanglah dan selamat mendengar. Dan Alhamdulillah, aku just nak cakap yang episod sebelum ni, iaitu episod 13, officially episod aku comeback setelah aku dah lama gila tak buat konten ni, lebih kurang 8 hingga 9 bulan. Dan sepanjang 2 minggu sahaja aku dapatlah 3.9 hingga 4,000 views dekat YouTube. So untuk zaman sekarang, long form 3-4 ribu, lagi-lagi yang jenis solocast yang tak ada berapa kata apa visual ataupun b-roll ni sangat, semata-mata 100% on audio purposes, selain daripada sedikit cinematic yang aku dah try buat sehabis baik ni kat belakang ni. Kalau korang boleh tengok dekat TV korang ataupun dekat korang punya laptop ataupun dekat PC, dapat banyak reaction juga as well. At the same time, video-video yang aku potong kecil-kecil tu kan, sama ada yang mengata lah dekat TikTok ke ataupun dekat Reels mana-mana, IG ke Facebook ni semua, per average video yang aku publish, dalam 3-4 video aku publish, setiap satu tu per average dalam 20 hingga 40 ribu, lebih kurang macam tu lah. So agak banyak juga in a way, dan mengundang banyak reaksi lah, sama ada positif ataupun negatif. Dan aku was surprised lah, dapat impact yang positif lah, komen-komen yang agak positif. Yang negatif ini pun aku tak ada nak kata dia terlalu negatif. Ada beberapa golongan yang memang anti gila, menggunakan, orang kata apa, weight loss ni menggunakan kaedah berpuasa. Kenapa kau nak berpuasa lama-lama sedangkan ada je diet yang tak perlu, orang kata apa, tak makan ni semua kan. Tapi ada juga orang yang bertanya lah, so dia ni dah biasa puasa sehari, umpamanya 23 jam, tapi dia just was curious, Cikgu Lam buat macam mana puasa lebih 23 jam, adakah sustainable ke tak, penat ke tak, bla 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 ni semua. Itu adalah question yang legit lah. So untuk episod kali ni, dia lebih kepada dua benda, iaitu sharing dan juga beberapa soalan yang aku cuba jawab lah. So kita cuba tengok dulu sharing daripada yang pertama ni. Tak silap aku, ini adalah komen yang aku sendiri pin, sebab aku rasa benda ni konsep yang sangat menarik. Sebab aku sendiri question myself, kenapa body kita ni dia, kata apa, bila kita buat puasa 2-3 hari straight secara berkala, secara mingguan ini, body dah tak ada gula kan dalam badan kan. So dia dekat mana, dekat dia punya tenaga. Tapi aku punya pengalaman memang tenaga aku memang sangat-sangat mantap setelah aku dah buat benda tu selama straight puasa 2-3 hari puasa straight. Dan benda ini Bro Muhammad Ikram Sukri 1282 share dengan baik lah, kenapa body boleh dapat tenaga dengan baik, malah lebih mantap lah. So lepas 16 hingga 24 jam puasa, badan kita dah habis guna semua tenaga dari apa yang kita makan sebelum tu. Okay. Then badan akan mencari tenaga baru dan bermulalah proses, nama dia ketosis. Okay. Apa itu ketosis proses? Badan akan menukar lemak badan menjadi tenaga. Means lemak badan kita akan menjadi our own source of fuel lah. Tenaga dari ketosis ini lebih stabil untuk badan, terutama untuk otak. Okay. Proses ketosis ni berada dalam keadaan puncak selepas 72 jam ataupun 3 hari puasa air. Means puasa yang boleh minum air lah. Zero calorie, Pernah buat water fast lebih 120 jam /5 hari. Terbaik bro. Hasil memang best, lebih bertenaga. Brain fog pagi-pagi dah tak ada. Otak memang laju and fokus buat kerja itu memang 100%. Okay. Manusia bukan didesain untuk makan 3-6 meal per hari sehari lah. So itulah dia, nak menjawab soalan kepada you guys. Bila certain amount of period, ada orang kata lebih daripada 23 jam ataupun 23 jam ngam-ngam, proses ketosis itu pun sudah kicked in. So dia korang boleh baca lah dekat mana-mana research paper online, proses ketosis ni bila. Sebab dia banyak sangat mazhab. Ada yang kata 24, ada yang kata 36, ada yang kata 72. Tapi sekitar itulah. Okay, so 72 jam itu pun ke atas lah. So makin, basically macam ni lah, makin lama jam, makin efficient lah proses ketosis itu sendirilah. Okay.
So daripada segi itulah kan, aku ada beberapa step lah kot yang mungkin aku boleh bagi some form of suggestion kepada you guys yang nak cuba-cuba buat dan dapatkan, selain daripada buat puasa, dapat juga proses ketosis. So ni antara 3 steps yang aku dah tulis so that aku tak, orang kata apa, tak melilau sangat lah. So step yang pertama, okay. So antara 24 hingga 36 jam pertama puasa, korang kena elakkan proses carb lebih kurang dalam 20 hingga 30 gram je bila berbuka. So korang nak makan apa? Korang kena makan benda-benda berlauk dan juga high protein lah. Dan juga good fats. Okay, kalau good fats ni korang tak faham apa, just fokus pada high protein sahaja. Okay, bayangkan kalau korang pergi kat kedai mana-mana, kedai warung ke, dekat kedai mamak even kan, instead of korang mengambil satu kaut nasi sekaut nasi, satu sendok besar nasi, okay, nasi tu korang langsung tak ambil. Korang fokus dulu ambil contoh ayam, contoh ayam kurma, contoh daging kari umpamanya kan. Apa lagi? Telur goreng, telur rebus. Ambil tu dulu. Ambil kalau boleh lambak dalam separuh daripada korang punya pinggan tu. Kemudian barulah letak sayur banyak-banyak. Okay. So nasi tu kalau korang nak makan juga ambil lah ni. Apa kita bagi separuh nasi. Ataupun suku nasi. Suku. Ataupun lagi elok terus tak ambil lah. Supaya proses ketosis tu akan kick in. Yang kedua, korang kena buat dalam masa 2-3 hari straight. Ini sangat-sangat penting. Sebab yes, korang akan rasa lesu. Body, sebab lesu tu sebab time tu korang punya body tak biasa lagi mengambil tenaga daripada gula tu, dia nak berpindah kepada lemak kita sendiri. Ni sangat penting. So logik lah bila kita berpuasa, baru first time puasa sehari dua ni semua, so body rasa macam lesu, sakit-sakit badan, muscle pun agak susah nak gerak ni semua. So benda tu korang kena bersabar. Tapi sepengalaman aku sendirilah buat puasa selama 2-3 hari straight ni, selepas daripada 3 hari baru aku rasa muscle aku dah start cergas balik, malah tenaga tu lebih mantap lah. Okay. Dan juga yang ketiga ni pun lebih kurang sama je lah. You just keep consistent secara weekly. And then secara weekly itu juga let's say lah, time tu tenaga korang tu tengah depleted. Depleted ni maksudnya ada beberapa sumber zat-zat makanan yang sangat-sangat kurang. Antaranya carb tu lah, proses carb terutamanya kan. Contoh macam nasi ke, mi, gandum, gula ni semua. So dalam, let's say lah korang dah try buat seminggu, nak dekat seminggu tu korang dah start rasa macam agak lesu sikit. Ada beberapa tenaga yang macam korang malas-malas sikit ni semua. So aku biasa buat macam ni lah. Setiap per weekly aku akan top up balik lah makanan nasi balik, apa ni semua kan. Tak kisahlah. Aku biasanya kalau aku nak makan dalam tempoh seminggu tu, biasalah aku start puasa Isnin sampailah hari Sabtu. Hari Ahad tu baru aku macam tambahlah nasi satu serving. Maksudnya kalau aku makan pagi, nasi pagi je lah. Aku tak adalah pagi nasi, tengah hari nasi, petang nasi lah. So yang benda tu korang kena kawal. Dan InsyaAllah akan membantu daripada segi proses that particular ketosis lah. So kita pergi kepada sharing yang kedua lah. So sharing yang kedua ni agak controversial sikit. Dia melibatkan so-called nutritionist, dietitian dan juga doktor. Tapi aku harap korang stay sampai habis, sebab aku takut dia salah faham lah. So sharing daripada Slayer nak lagi cun adapt high fat diet. Yes, you heard that right. High fat diet. Don't buy on sham that said high fat is bad for you. Every cell in your body have a membrane cell that is made from fat. Your body can make energy from fat too, aka ketones lah. Your brain, 70% of it made from fat. Most doctor and dietitian know jack shit about nutrition. The less you eat, the better. Our forefather back then don't have fridge, don't have supermarket. Go figure how many times they eat in a day. Okay, right. So aku dah try dah on a high fat diet. Okay, so high fat diet ni apa? So basically diet yang memang makan minyak basically. Number one makanan yang kau kena makan adalah kau kena telan minyak tu. Tapi minyak yang elok lah. Adalah beberapa jenis minyak-minyak yang elok. Aku mana nak panjangkan this particular issue. High fat diet, minyak yang bagus antaranya minyak kelapa dan juga minyak zaitun. Dua. Okay, so korang boleh beli je dekat mana-mana supermarket. Dan benda tu kau boleh macam mana cakap, satu sudu itu saja 120 kalori. Satu sudu 120 kalori. Lebih kurang 3/4 karipap dia punya kalori. Lebih kurang. Buy satu sudu saja. Tapi kedua lah, kalau kau macam tak boleh nak telan semua oil tu, basically tak adalah kena telan minyak sangat. Boleh je mempelbagaikan dengan makan telur. Telur, lagi-lagi telur kuning tu, ataupun campur je lah dua-dua, tak kisah. Ataupun makan kacang. Okay. Sebab zaman dulu start daripada tahun 90-an 80-an something like that, tak silap aku zaman tu orang tengah beralih daripada diet yang
kata apa, kepada diet yang sebelum ni, yang biasa, kepada low fat diet. Semua benda nak low fat lah. Dekat dalam susu pun nak low fat. Sedangkan macam mana susu tu boleh low fat? Sedangkan susu itu is comprised of berapa persen lemak. Something like that lah, lebih kurang. So benda ni agak controversial lah. Lagi-lagi bila kita sentuh pasal kolesterol ni semua. So sekarang ni banyak dah kajian yang mengatakan high fat diet ni pun sangat-sangat membantu in terms of nak memberi kata apa, satiety ataupun keselesaan ataupun kekenyangan yang sangat mantap lah, dan juga boleh merembeskan pula, boleh menyelesaikan masalah craving korang. Sebab aku dah try benda ni, diet makan telur je kan, sehari sebiji aku makan 8 telur, and then aku makan pistachio, aku makan walnut ni semua. So it's full lah. Okay. Tapi aku nak tambah sikit daripada brothers ni lah, sebab dia mention pasal our forefathers don't have fridge. Zaman dulu quite limited punya resources. Benda ni maybe bro ni diceritakan era 90-an sampailah ke 2000-an. 90-an sampai 50-60-an sampai ada lah. Fridge time tu bukan tak ada tapi untuk golongan kaya lah. So very limited resources. Tapi aku berkenan dengan filosofi ini sebab aku berkenan daripada sudut filosofi zaman-zaman lama lagi, zaman-zaman purba, zaman yang ayah kita tu yang pergi purba tu, memang pakai kata apa, batu neolitik tu nak membunuh harimau ke, nak membunuh serigala ke, rusa tu semua. Let's say lah dia ada kata apa, isi rumah lebih kurang 4-5 orang. Maksudnya dia seorang, isteri seorang, 3 orang anak. So biasanya yang akan pergi memburu adalah ketua keluarga, betul tak? So ketua keluarga ni dia akan pergi memburu seharian, termasuk dengan collect buah-buah ni semualah. Tapi kebanyakannya kalau fikir logik balik lah, dia orang ni yelah, nak memburu tu bukan senang tau. Dia orang pun tak tahu teknik dia sangat. Kadang-kadang alat yang diguna tu terlalu tumpul, tak kena, tak tepat ni semua. So aku imagine yang dia orang ni akan balik pun kebanyakannya tangan kosong pun. So maksudnya sehari tu boleh jadi dia hanya bawa beberapa lah, maybe tak tahu lah, haiwan-haiwan yang kecil ataupun beberapa buah-buah kalau yang ada. Sebab kau kena ingat dia nak berebut juga dengan tamadun-tamadun manusia lain ni semua kan. Sebab dia orang pun memburu juga. So end up macam mana kau nak bahagi-bagi dengan 5 isi rumah. So dia orang makan sikit and then dia orang terpaksa puasa lama. Esok patah balik and then berburu ni semua, and then barulah dapat seekor rusa. Itu pun cukup untuk makan 3 orang sahaja. Something like that. So memang betul, aku suka gila ayat bro ni cakap. Yang atas tadi, sorry aku lupa nak komen, yang tadi pasal Ikram Sukri yang tadi kan, dia ada cakap manusia bukan didesain untuk makan 3-6 meal per hari. Maksudnya kita memang ngam pun sebenarnya kalau kita makan sehari 1 meal sehari pun sudah cukup sebenarnya. Tak perlu pun sampai 3, 4, 5, 6 kali banyakkan snacking ni semua. Kadang-kadang tak perlu dan terlampau tak perlu pun sebenarnya. So something to berfikir-fikir lah kalau korang berminat nak tahu berkenaan dengan water fasting 23 jam ataupun lebih ni lah. Okay, right, so kita start dengan soalan satu lah, weight loss daripada Aiman P3Q. Just nak tanya, weight loss yang cikgu cerita ni memang fat loss ataupun water loss? Maksudnya berat yang turun tu air, muscle ataupun lemak? Okay, so bila aku dah cerita yang aku boleh loss dalam masa 4 bulan 20 kg. So aku loss 20 kg tu apa maksud dia? Adakah muscle pun aku loss, fat pun aku loss, overall kg aku loss? Jawab dia, untuk 20 kilo tu for sure semuanya loss. Overall kg loss, muscle aku pun sedikit loss juga, dan yang paling penting adalah fat loss lah. Okay, dan aku track pakai app nama dia InBody lah. Okay, sementara tu aku boleh tunjuk sikit kat screen. So you guys yang mendengar secara mendengar dan sambil tengok visual ni, boleh lah aku sedikit tengok, tapi aku takkan tunjuk full sebab aku rasa benda ni aku nak sekadar tunjuk pada next video lah. So kita ada skeletal muscle. Okay, muscle yang aku main gym ni semua, dengan bawah ini adalah body fat mass dan sebagainya. Itulah dia. Kita akan jumpa on next video on that. Cumanya ada beberapa benda yang macam tak samalah dengan lemak dan juga muscle ni. Maksudnya lemak dan juga muscle, dia naik turun tu tak adalah sehari tu dia boleh tiba-tiba naik dan tiba-tiba turun tu terlalu mendadak. Tak ada pun. Contoh benda yang orang kata apa, hari-hari yang keluar masuk kan. Sebab tu bila kau scale, bila kau pergi timbang hari ni 85, lepas tu selang sejam tiba-tiba berat kau jadi 87 lebih. Kenapa kan? Takkan aku makan lemak tu 2 kilogram, bukan. Kau ada beberapa benda yang memang dia memang cepat keluar, cepat juga masuk. Antaranya water weight,
food weight dan juga mineral ataupun glycogen yang kau store lah, gula-gula yang kau dah store dalam badan kau tu, benda tu boleh depleted melalui air kencing ke ataupun melalui najis ni semua. So kadang-kadang benda tu kau kena particular sikit, sebab kadang-kadang kau rasa hari ni aku rasa aku tambah berat, padahal sebenarnya kau eat clean gila babi, kau makan lauk, kau jaga kau punya calorie deficit, tapi still naik 2 kilogram dalam masa sejam. Tak logik. So benda tu adalah, kau kena ingat lah, water weight, food weight, mineral ni semualah. Kadang-kadang kau punya peluh pun menyumbang juga kan kepada benda tu. Yalah, peluh pun water weight lah kan. So sama lah kan, bab yang sama juga kan. Okay. So soalan 2, dah pernah buat omat, okay, with Ryu Dano. Okay, thank you atas perkongsian. Kalau pengalaman saya dulu, ingatkan lepas omat 23 jam badan jadi letih. Sangat risau, lepas tu badan terus jadi sakit. So tak nak teruskan, takut ganggu daily punya kerja. So betul lah, sepatutnya teruskan je. Yes, aku akan cakap benda sama lah dekat dengan mana-mana sharing di atas. Yang 2 orang tadi is sama sebiji. Kau kena hold on dulu, at least dalam masa 2-3 hari. 2-3 hari ni make sure pemakanan tu kena wajib betul pemakanan. Kalau masih lagi on high carb, nasi, mi, roti, gandum, air manis kan, puasa dah 23 jam, cantik gila babi kan, tapi pemakanan kau tak tepat, memang merana lah kau. Yang tu aku tak jamin lah sama ada kau selepas 3 hari kau buat puasa omat, benda tu akan selesai. Sebab benda tu memang dia banyaklah teknikal yang aku terpaksa nak explain sikit lah. Kalau kau banyak makan makanan yang high carb ni semua, yang lagi-lagi processed carb ni pun dia ada benda yang elok kan. Antaranya complex carb. Complex carb ni pada sayur, pada buah, pada ubi umpamanya kan. Ni okey. Ini aku tak ada masalah. Kalau kau nak ambil carb yang elok, bolehlah ambil ubi, apa tadi? Yang aku sebut tadi lah. Tapi kalau processed carb, nasi putih umpamanya, even kau nak cakap apa? Ni controversial sikit lah. Brown rice, beras perang ni semua masih lagi tinggi glycemic index. Aku malah nak be technical on glycemic index. Basically, kau ambil je makanan yang high glycemic index, aku kata apa, sugar blood kau naik, waktu tu dia naik kau dan dia nak turunkan secara cepat. This is where insulin datang untuk menyelamatkan kau. Dia akan turunkan dengan cepat. So tempoh tu dalam masa sejam. Sebab tu setiap kali kau makan nasi selepas sejam, kau akan ngantuk gila babi kan, kau akan pening ni semua. So benda tu mengacau bukan sekadar kau punya energy, dia mengacau juga daripada segi kau punya kekenyangan kau. Maksudnya kau akan kenyang tu tak lama, mungkin hanya 3-4 jam, lepas tu kau dah lapar gila babi. So benda tu kena jaga sikit. So tempoh satu hal kan, 2-3 hari dulu, buat 2-3 jam. 23 jam lah, selagi kau boleh lah. Kalau tak boleh buat 23 jam, buatlah 16, buatlah 13 dulu ni semua. Tapi bila dah sampai tahap gradually naik kepada 23 jam, buat 23 jam tu 3, 4, 5 hari, InsyaAllah lepas pada tu memang korang akan rasa macam senang kau punya kan. Aku dah rasa macam puasa ni biasa je. It's no longer macam terlampau susah. Okay. So soalan 3. Okay, daripada Najmi Fauzi. Bang, aku nak try. Harap lepas ni kau share step by step. Aku nak pakai balik koleksi baju. Band aku ni. Dari dulu S, sekarang L. So ni quite typical untuk orang-orang yang lagi-lagi bila baru masuk adulthood ni semua, baru masuk kerja, baru kahwin. Lagi-lagi kahwin lah. Lepas kahwin dia memang kantoi lah. Dulu S, sekarang L. Ada kebanyakannya dulu S, sekarang double XL lah. Okay. Tapi nasihat aku sama je macam tadi is, cumanya aku just nak buat dalam senarai yang lebih korang boleh ikut lah. Okay. Those people yang macam mana cakap, nak start buat benda ni dalam konteks korang dah tengok video ni, alang-alang Cikgu Luan saya malas nak tengok episode next. So aku buat beberapa step lah. So untuk permulaan, kepada you guys yang langsung tak pernah buat puasa, I would suggest untuk korang buat puasa hanyalah 12 jam sahaja. Dan sebenarnya agak senang tau. So konsep dia macam ni. Let's say lah korang start puasa 12 jam umpamanya, and then korang stop makan tu pukul 7 malam tak? 7 malam. Esoknya pagi korang akan buka puasa pada pukul 7. Cukup. Berhenti 7 malam semalam, breakfast balik 7 pagi. Sedar-sedar sebenarnya itu adalah puasa free 12 jam. Free je 12 jam. Dan insyaAllah tak akan sakit apa pun. Memang okay je. Sebab 12 jam ni dia punya intensity dia tak teruk lah. Memang low intensity. Sebab korang kena ingat, malam tu korang buat apa kan? Pukul 7, and then semayang, bla-bla, main dengan anak ni semua. Pukul, let's say lah, paling lewat pun 11.30. Orang dah tidur. 11.30 bangun-bangun. Bangun lambat subuh pula. 6.45, 6.50. Semayang subuh bagai. Pukul 7. Tu dah boleh dah makan. But yeah, again, makan tu benda yang betul lah. Banyakkan lauk, banyakkan telur ni semua. Tak ada gula apa semua kan. Contoh meal yang aku boleh suggest is
Contoh pagi kau makan nasi lemak. Okay, again, makan je lah dulu macam biasa. Nasi lemak makan biasa. Akan tetapi nasi lemak kau tu, kau pergi tambah telur rebus ke telur goreng. Instead of 1 biji, kau akan jadi 3 biji. Bilis dan juga kacang kau kena minta lebih sikit. Sebab ini adalah makanan-makanan yang sangat-sangat bagus lah. Just nasi itu je lah yang kalau for beginner lah kan, kekalkan saja amount nasi, just tambah protein, high fats ini. Dan air, ambil air 5-0 umpamanya, ataupun air kosong lah, senang cakap. Okay, untuk permulaan. Right? So, dah biasa, buatlah 3-4 hari. Dalam masa 3-4 hari tu, lepas daripada tu, let's say lah, korang dah biasa buat 12 jam kan. Lepas ni korang tambah 1 lagi jam. Umpamanya 13 jam. Contoh, tadi kita stop makan pukul 7 malam. Esoknya, pukul 8 pagi baru makan. Buat selama 2-3 hari, dah okey, tambah lagi sejam. So, maksudnya 14 jam kan. Pukul 7 malam stop makan, kemudian 7 campur 2 9 pagi baru start makan dengan pemakanan yang sihat lah. Okay, so sampailah korang boleh dapat hampir level sehari, iaitu 23 jam lah. 23 jam, kemudian berbuka, window kau nak makan tu berbuka hanyalah 1 jam sahaja. Dan insyaAllah memang result dia aku boleh jamin kepada you guys, memang sangat-sangat puas hati. But yet again, benda ni depend kepada body lah. Again, disclaimer, aku bukan doktor, bukan nutritionist, bukan dietitian. Dan research berkenaan dengan puasa ni pun masih lagi ongoing lah. Lagi-lagi on a prolonged fasting side. So, kalau tak jadi, again, boleh gunakan kaedah selain daripada apa yang aku dah suggest lah. Ataupun korang modify sendiri korang punya puasa. In fact, korang nak terus gunakan amalan 12 jam puasa yang ringan tapi fokus kepada caloric deficit dan juga senaman, itu lagi elok. Whatever works lah. Whatever works. Okay. So, soalan yang keempat daripada Cip Pelatu 8025. Soalan saya simple je. Dulu saya pernah puasa 7 hari. Simptom yang saya dapat adalah craving nak makan nasi, mood waktu tu down, yang paling sakit sekali angin sampai kepala pening-pening. Soalan saya, cikgu hadapi tak yang saya alami itu? Yes, for sure. Lagi-lagi craving nasi lah. For a person yang dah cakap yang aku tak prefer nasi, tak prefer makan nasi sejak tahun 2011, which ni tahun ke-14 aku lah. Aku still ada juga keinginan nak makan nasi. Come on, daripada kecil kot makan nasi lemak, makan nasi kabu, makan nasi kandar. Cumanya tak teruk lah basically. Craving aku terhadap nasi ni mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali. Dan apa aku buat? Aku akan buat secara strategically lah. Contoh, kan aku cakap sebelum ni aku ada jadual, betul tak? Aku ada jadual berpuasa. Jadi aku start dengan hari Isnin, kemudian hari Ahad, selepas 6 hari aku puasa, hari ke-7 itu barulah aku makan, ada refeed day aku. Time tu lah aku makan nasi lemak. Tapi satu je lah, sehari tu satu je. Janganlah satu hari tu ada 3 kali sesi makan nasi. Itu memang orang kata apa, menggali kubur je lah kan. Itu orang kata apa, nak menganapkan usaha-usaha korang yang elok-elok buat puasa, tiba-tiba korang duk makan benda-benda yang tak entah apa-apa ni. So, dia akan jadi problem lah bila kau nak next puasa. So, soalan yang kedua, mood waktu tu down. Okay, yes. Dia, okay, susah lah nak cakap kan. Kalau kau makan kerap pun kau down. Kalau tak makan pun kau down. Tapi down waktu tak makan kerap inilah yang down dia boleh kawal dan tenang at least. So, kau imagine lah dengan makanan tak ada dalam perut aku dalam masa 6 hari. Bukanlah 6 hari, dalam 3-4 hari kan. 3 hari tu masih lagi okey lah. So, tempoh 3 hari tu, aku sangat tenang. Sebab cakap, sangat tenang. Dan kalau down itu pun, aku boleh bounce balik dengan lebih mudah. Dengan mudah lah. Tak adalah depressed terus, apa semua. Until hari ke-5, hari ke-6 mungkin, time tu otak dah berserabut balik nak ni kot. Dia jadi serabut bukan apa, sebab pengaruh TikTok duk tengok food review lah, apa semua kan. Duk scroll, meleleh-meleleh, apa semua kan. Itu je lah. Tapi teruk down tak? Aku rasa mood aku teruk gila babi down apabila aku makan kerap sehari 4 kali, 5 kali, 6 kali lah. Sakit angin sampai ke kepala. Sakit angin sampai ke kepala aku tak pernah. Jujur cakap, aku tak nak cakap benda yang aku tak pernah alami lah. So benda ni aku boleh bagi beberapa suggestion lah. First again, tengok balik apa yang kau makan. Again, make sure clean diet tu sangat-sangat penting. Kemudian kau ambil tak kerap air garam, umpamanya kan, dalam let's say lah dah puasa 13 jam, time tu kau punya kata apa, craving kau sangat-sangat teruk, mungkin perut pun dah mengulas, time tu kau boleh ambil secubit garam. Okay, secubit garam ni just ambil secubit macam ni je, secubit, and then bancuh dalam air kosong dalam 1 gelas, and then boleh minum, and boleh cubalah. So benda tu kita tambah mineral dalam badan lah.
ataupun electrolyte orang panggil. Okay, boleh cuba. Tapi kalau still angin juga, I would suggest cubalah kaedah lain. Boleh jadi puasa tu tak sesuai kot untuk anda, ataupun puasa itu dia ada tempoh. Maksudnya 13 jam, 16 jam dah okey. So buatlah 16. Kadang-kadang ada beberapa orang yang jam yang ke-47, maksudnya hari kedua baru dia pening-pening yang tak betul. So maksudnya dia boleh lah aku buat puasa 40 jam umpamanya kan. Sampai dah. So soalan seterusnya yang terakhir adalah ATV5410. Kalau time buka, adakah makan sampai kenyang atau berhenti sebelum kenyang? Sebab kalau kita biasa buka puasa, time buka, kita akan melantak sampai kenyang. Okay. Ini adalah kesilapan lagi-lagi zaman-zaman kita kata apa buat apa berpuasa Ramadan kan. Setiap tahun kan kita puasa Ramadan 30 hari. Okey, orang kata apa, dah baguslah puasanya kan. Dah lah puasa dia tak makan tak minum kan. Yang aku duk cerita 143 jam ni, at least kita boleh minum. Yang ini langsung tak boleh makan, tak boleh minum. Itu dah cukup bagus lah. Itu sangat-sangat mantap lah. Tapi yang tak mantapnya adalah sahur pukul maksimum sahur pukul 5.40, pagi buka pukul 7.30 biasanya kan. 7.30 tu kau dah makan kuih tiaw goreng, kau dah makan apam balik, kau dah ambil red Thai tea, kau dah ambil murtabak, all in one go dalam masa setengah jam. Pop, macam monster makan. Sampai tahap body akan jadi sangat-sangat lesu. Sebab orang kata apa, darah dan juga tenaga otak tu akan beralih kepada usus. Sebab usus dah detect yang ada benda-benda benda-benda mengarut ni, dan dia kena proses lah dalam masa beberapa jam saja. So tak berapa nak elok lah. So dekat sini sebenarnya antara tips nak buat puasa tu bukan sekadar one off. Maksudnya kalau kau dah decide aku nak jadikan puasa ni sebagai aku punya preferred choice of diet, preferred choice of aku menguruskan makanan dan juga minuman aku. Maksudnya aku nak buat long term, aku nak buat sampai mati Cikgu Luan. Benda ni kau kena jaga. Kau jangan main-main tu. Benda ni kau jangan main-main tu. Sebab even aku pun yang dah amalkan puasa selama ini pun, dalam masa 4 bulan ni pun, aku masih kantoi lah anyway. Yes, betul. Tapi aku boleh bagi rule of thumb lah. Let's say lah, kalau kau dah buat puasa omat 23 jam, kita hanya ada 1 hour window untuk berbuka kan. Berbuka dan juga sahur lah kan. So, berbuka 30 minit pertama ataupun 15 minit pertama lah lebih kurang. Ambil makanan yang super-super ringan. Those people, contoh yang main gym umpamanya, ambil whey protein lebih kurang 30 gram. Lebih kurang 30 gram, and then bancuh, and then minum. Bolehlah campur dengan telur rebus 2 biji ataupun telur goreng 1 biji. Atau dan juga kalau ada air susu kan, bolehlah minum seteguk sikit kan. So time tu, let's say lah, time tu relax kejap. Kalau nak pergi semayang kejap. And then 30 minit terakhir, 30 minit terakhir ni, which kau nak bersahur kan, dan nak sambung puasa esoknya, barulah korang ambil makanan yang penuh lah, yang whole meal, yang ada protein, yang ada good fats. Dan aku prefer yang sangat-sangat low carb lah. Melainkan kalau sayur dan juga buah, aku tak kisah sangat. Okay, so kau kena bagikan macam tu. Bukan sebab apa, sebab kita nak pastikan yang usus ni dia tak bekerja kuat sangat, teruk sangat. Biar dia proses dulu sikit. Sebab kau bayangkan 23 jam ni dia relax 23 jam. Tak ada makanan dalam perut aku, relax apa semua kan. Tiba-tiba bam, murtabak, pam, susu, pam, pizza. Memang impact dia tu lah. Yang aku tak berkenan adalah kita susah nak prolong kita punya puasa. Kita macam like baru makan sejam, 2 jam kemudian kita dah nak melantak benda lain. So kita nak elakkan benda ni. So ini adalah step paling crucial. Okay, alright. So itu saja untuk soalan-soalan. Thank you untuk soalan-soalan daripada episod yang lepas, iaitu episod yang ke-13. So insyaAllah untuk next episode, iaitu episod 13, 14 lah, 15, tak ingat lah. Next episode aku akan finally share macam mana step by step cara nak puasa lah. So contoh fasa sebelum nak puasa 23 jam, apa benda yang korang kena partikularkan. Fasa ketika puasa 23 jam itu apa yang korang kena partikularkan. Dan juga fasa puasa yang nak lebih daripada 23 jam ni, apa benda yang kau kena betul-betul ambil kira lah. Sebab dia it's different. Untuk beginner lain, untuk yang dah biasa buat ni tapi ada masalah nak kekalkan dia punya kekenyangan lama dia, nak maintain dia punya energy, might be different. Sama juga those people yang nak try selitkan amalan puasa 47 jam, 72 jam secara berkala, seminggu sekali ke 2 minggu sekali, seperti korang lah. Ataupun ada beberapa kerja gila macam korang nak try, macam aku 6 hari, ada orang dah try 10, 14 hari, 21 hari. Ini orang Malaysia pernah try 21 hari. Aku pernah jumpa dekat thread.
So yang itu korang kena stay tune untuk episod Solocast Keidolanan yang seterusnya. Itu saja daripada aku. Thank you guys kerana mendengar. Tak kisahlah korang mendengar dekat mana-mana ke, tengah drive ke apa ke, yang dus tengok secara visual dekat YouTube. Thank you so much. Kita akan jumpa on next video. Bye bye. Assalamualaikum. Aku Cikgu Ran. Siapa regel? Saya Rotan.